Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Pendidikan, dalam membicarakan soal sejarah, saya tidak mahu terlibat dalam polemik semenjak beberapa minggu ini. Kerana ada yang berpandangan Mat Indra itu sebagai seorang pejuang nasionalis. Ada yang mengatakan sebaliknya. Malahan Yayasan Warisan Johor sendiri pernah mengakui bahawa Mat Indra ini seorang pejuang kemerdekaan. Tetapi apa yang hendak saya kemukakan pada pagi ini ialah tentang sejarah itu sendiri. Kerana sejarah itu bukan sekadar melihat daripada sudut fakta sejarah. Tetapi apakah Yang Berhormat setuju bahawa sejarah itu juga harus dilihat dalam konteks falsafahnya ataupun underlying issues ataupun ideas. Sebab itu peranan tokoh-tokoh sejarah hari ini ialah bukan sekadar memberikan kefahaman kepada generasi selepas kemerdekaan tentang fakta sejarah, tetapi apakah kementerian bersetuju bahawa tokoh-tokoh sejarah juga bertanggungjawab untuk memberi makna yang lebih tepat terhadap prinsip dan falsafah sejarah itu sendiri. Sebab Lord Acton pernah menyatakan bahawa ini sejarah lah, sebab tak tahu sejarah tu tak tahu apa fakta yang saya nak berikan, ya. Lord Acton pernah menyebut bahawa sejarah itu adalah untuk membebaskan masyarakat, bukan sekadar merujuk kepada fakta sejarah yang berkenaan. Yang kedua, saya ingin memohon penjelasan dan pendirian daripada kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Apakah negara Malaysia ini pernah dijajah atau tidak? Kerana ini masyarakat hari ini confused. Anak-anak di sekolah diajar Malaysia merdeka pada 31 Ogos. Ada tokoh sejarah menyatakan Malaysia tidak pernah dijajah. Bulan depan anak-anak ini akan menduduki peperiksaan SPM. Sekiranya soalan ini dilontarkan kepada anak-anak, maka anak-anak akan celaru. Maka sekira anak-anak ini gagal, maka tanggungjawab UMNO untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Ketua, sejarah adalah sejarah. Itu pokoknya. Dan kita sebagai rakyat mau memahami sejarah dalam konteks falsafah dan juga latar belakang negara kita, dan pastinya tujuannya tidak lainlah untuk pertama bukan saja mengenali sejarah dan negara kita, tetapi apakah hasil daripada pengenalan sejarah itu dapat menyedarkan kita dasar perjuangan kita, patriotisme kita, semangat kebangsaan kita. Bukan mempelajari sejarah setakat untuk mengetahui sejarah. Kalau tidak guna kita membimbing anak-anak kita untuk memahami secara terperinci maksud perkembangan yang berlaku dalam sejarah negara kita. Jadi sebab itu, bagi kita di Kementerian Pelajaran Malaysia, kita nak membimbing dan mendidik anak-anak kita berasaskan kepada falsafah tadi. Dan falsafah ini dalam konteks yang lebih luas, bagaimana yang mungkin Yang Berhormat sebutkan, saya tidak ada halangan untuk bersetuju tentang soal itu. Itu penting bagi kita. Dan sebab itu dalam konten pembelajaran sejarah itu, yang nak diisi ialah, satu ialah ketepatan sejarah. Kedua ialah tafsirannya. Dan tafsiran mungkin boleh dibuat oleh pelbagai pihak. Macam contoh kes yang baru ini berlaku, debat yang begitu luas sampai tak habis-habis cerita sekarang, ya. Pasal dilihat dalam konteks berbeza. Dan mungkin kelainan lagi kalau ditokok dengan elemen-elemen politik di dalamnya. Sampai nak pertahankan itu kerana pendirian politik, bukan kerana konten sejarah yang sebenar. Ini bagi saya bukan asas yang betul. Jadi sebab itu bagi saya, yang telah pun kita didik dan kita bimbing anak-anak kita dalam sistem pembelajaran sejarah di sekolah, saya fikir tepat. Cuma sekarang ni ada pandangan baru supaya selepas tempoh agak lama, kita harus melihat semula apa yang kita telah laksanakan hari ini, supaya bukan setakat difahami, tapi dalam konteks Malaysia moden, bagaimana sejarah dapat membantu meningkatkan kesedaran masyarakat dan rakyat jelata, khusus anak-anak muda, tentang sejarah dan masa depan kita. Sebab itu saya telah jelaskan tadi, kita bentuk jawatan kuasa, dan jawatan kuasa ini masih lagi menjalankan tugas. Kita telah meminta supaya mereka boleh buat proses engagement dengan sesiapa saja yang berminat untuk memberikan pandangan dan pendapat.
Kita mengambil kira tentang situasi di Sabah dan juga di Sarawak. Kita ambil kira perjuangan dan sumbangan kumpulan-kumpulan etnik dalam masyarakat kita yang mana ada signifikan dari segi sejarah. Kalau nak dicatat ke semuanya, mungkin orang kata inilah sejarah. Tapi sejarah ada pertimbangan dan prinsip-prinsip asas. Kalau tujuan pembelajaran sejarah itu yang biasa digunakan. Soal kedua, sama ada negara kita dijajah atau tidak. Jawapannya iya. Saya ambil pendirian begitu, walaupun ada beberapa pihak yang memberikan pandangan bahawa kita tidak dijajah kerana kita ini adalah sebuah negara di mana ada sultan dan sebagainya waktu itu. Tetapi kalau kita kaji dalam sejarah, dan saya pun mengambil sejarah sampai tingkatan 6, ya, Azmin pun ambil juga wajib. Mempelajari sejarah boleh kata jauh sedikit daripada mungkin setengah-setengah pihak lah. Kita tahu bahawa macam contoh kita menyambut kemerdekaan tiap-tiap tahun, takkan ini sia-sia. Sebab inilah kerana kita tahu bahawa kita dijajah. Dan dalam pembelajaran sejarah dulu, British President atau penasihat-penasihat waktu itu sebenarnya memberikan nasihat kepada raja. Dan dalam konteks ini, the advice of the commissioner, the resident must be accepted. Bermakna bahawa walaupun ada itu tetapi dia tidak bebas. Dia terpaksa mengikut apa yang dianjurkan oleh pihak itu. Atas konteks itulah kita kata kita harus berjuang untuk memerdekakan negara. Dan sebab itu saya nak sebutkan sini, sumbangan seperti Tengku Abdul Rahman dan lain-lain pemimpin-pemimpin, baik Datuk On Jaafar sebagainya, tidak harus kita ketepikan. Pasal itu faktor sejarahnya. Kalau tidak, apa guna perjuangan kita? Jadi sebab itu, ini pendirian kerajaan. Bagi saya, tidak perlu kita debat dan bahaskan panjang lebar. Itu sudah jadi satu perkara yang sudah diterima rakyat. 54 tahun kita menyambut perayaan ini, tentulah dia ada signifikan dan maknanya. Tahniah Timbalan Perdana Menteri Ibrani. Tahniah. Alhamdulillah.